Pada perkataan ini, bagaimana cara bacaannya? A. Innahu la yai'as. B. Innahu la yai'as. C. Innahu la yai'as. Dah jawab dah? Jadi sekarang, jom sama-sama kita muzakarah. Pada perkataan ini, kalau kita perhatikan, di atas huruf alif adanya tanda bulat sengit. Nama huruf ini adalah huruf alif zaidah. Huruf alif zaidah, dia ada pada penulisan tetapi dia tidak ada pada pembacaan. Hashtag biarkan aja. Jadi, jawapan yang betul adalah B. Innahu la yai'as. Sekarang, jom sama-sama kita baca sekali lagi. Innahu la yai'as. Dah faham kan tentang ilmu ni? Jangan lupa tahu untuk kongsikan video ini kepada orang lain biar ramai orang mendapat manfaat daripada video ini. Sebab kita, orang lain mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bye.